Tuan-puan, ramai lagi yang tertanya-tanya, akaun emas gap ni boleh ke kalau kita nak daftar untuk adik-adik ataupun anak-anak kita yang bawah umur, yang umur 17 tahun dan ke bawah? Boleh ke? Jadi jawapan dia boleh, tuan-puan. Akaun emas gap Public Gold ni untuk semua orang. Dan bagusnya lagi akaun emas gap ni, tuan-puan, dia fleksibel. Kita nak menabung dalam bentuk emas pun boleh secara sikit demi sedikit, minimum RM100 dan ke atas, ataupun minimum 1 gram dan ke atas, tidak menjadi masalah. Jadi anytime kita boleh top up emas kita dalam akaun emas gap Public Gold. Untuk akaun anak-anak pun sama juga, tuan-puan. Anytime kita boleh top up emas anak-anak, anytime kita boleh tambah simpanan emas untuk anak-anak kita ataupun untuk adik-adik kita yang umur 17 tahun dan ke bawah. Jadi tuan-puan, bila kita buat cara ni, pada masa yang sama sebenarnya kita pun boleh didik ataupun bimbing anak-anak ataupun adik-adik kita supaya mereka terdedah dengan simpanan ni dengan lebih awal. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya bila mereka dah ada ilmu ni, mereka akan konsisten sampai bila-bila. Dan emas mereka yang ada dalam akaun emas gap tu, tuan-puan, kalau tuan-puan nak jual, anytime boleh jual, tidak menjadi masalah. Dan anytime tuan-puan boleh keluarkan secara fizikal dan pegang sendiri pun boleh juga. Jadi bila mereka dah usia 18-19 tahun nak sambung belajar ke mana-mana universiti nanti, boleh guna sahaja emas mereka tu untuk sambung belajar, so that tak perlu buat hutang. Perkongsian yang santai tapi sampai. Teruskan follow saya.